Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku dapat bersenang-senang sedangkan malaikat peniup sangkakala telah meletakkan sangkakala dalam mulutnya dan menunggu dengan penuh perhatian bilakah dia diperintahkan untuk meniup sangkakala. Para sahabat radhiyallahu anhuma merasakan perkara itu berat bagi mereka, lalu bagi dia SAW bersabda, ucapkan oleh kamu, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kami, dialah sebaik-baik tempat menyerahkan segala urusan dan kepada Allah lah kami berserah diri. Tirmizi. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana mungkin aku dapat bersenang-senang sedangkan malaikat peniup sangkakala telah meletakkan sangkakala dalam mulutnya dan menunggu dengan penuh perhatian bilakah dia diperintahkan untuk meniup sangkakala. Para sahabat radhiyallahu anhum merasakan perkara itu berat bagi mereka, lalu baginda SAW bersabda, ucapkan oleh kamu, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah SWT bagi kami, dialah sebaik-baik tempat menyerahkan segala urusan dan kepada Allah SWT lah kami berserah diri. Tirmizi. Sayyidina Miqdad radhiyallahu an berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari akan dihampirkan kepada makhluk sehingga jaraknya satu batu saja. Kerana kepanasan matahari itu, manusia akan tenggelam dalam peluh mereka berkadar amalan masing-masing. Yakni sebanyak mana buruknya amalan seorang, sebanyak itulah peluhnya. Antara mereka ada yang peluhnya sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut, dan ada yang sampai ke pinggang. Malah ada yang tenggelam dalam peluhnya sampai ke mulut, dan baginda SAW menunjukkan ke arah mulutnya. Muslim. Sayyidina Miqdad radhiyallahu berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari akan dihampirkan kepada makhluk sehingga jaraknya satu batu sahaja. Kerana kepanasan matahari itu, manusia akan tenggelam dalam peluh mereka berkadar amalan masing-masing. Yakni sebanyak mana buruknya amalan seorang, maka sebanyak itulah peluhnya. Antara mereka ada yang peluhnya sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut, dan ada yang sampai ke pinggang. Malah ada yang tenggelam dalam peluhnya sampai ke mulut. Bagi dia SAW menunjukkan ke arah mulutnya. Muslim. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.